Halaman yang ke-31 daripada ayat 197 hingga 202 Suratul Baqarah. Apakah permata hidayah yang boleh kita ambil daripada halaman ini? Dalam ayat 197 Allah menyatakan tentang adab dalam melaksanakan ibadah haji, iaitu faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuq wala jidal fil hajj, iaitu jangan berkata kotor, jangan terlibat dengan perkara derhaka, fusuq, dan yang ketiga jangan bergaduh, bertengkar ketika haj. Maka bila tiga perkara ini dijaga, apa poinnya? Ketika buat perkara baik pun ada potensi seseorang itu untuk buat perkara tak baik. Jadi dijaga perkara ini. Kalaulah Pak Haji itu sudah dapat jaga tiga perkara ini ketika di tempat yang amat baik, maka inilah pelajaran yang perlu dibawa selepas balik daripada haji, kerana ini adalah takwa yang diperlukan di dalam masyarakat. Bukannya orang suka bergaduh, bercakap perkara kotor dan juga bercakap perkara dosa. Yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat 199-200 ini Allah bercerita tentang keutamaan zikir kepada Allah. Apabila Allah nyatakan ayat 199, thumma afidu min haitsu afadha an-nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apabila bertolaklah kamu daripada tempat yang banyak orang bertolak, iaitu Arafah, dan mohonlah keampunan kepadanya. Maksudnya Arafah tempat baik, mohon ampun untuk kehidupan kita. Tetapi bila dah selesai manasikakum pada ayat 200, apakah yang Allah ingatkan? Fadhkurullaha kadzikrukum abaakum, iaitu banyakkan berzikir pada Allah. Apa poinnya? Ada orang yang bila dia pergi haji, dia dah penat pergi ke Arafah, pergi Muzdalifah, Mina dan sebagainya. Dia rasa dah penat, dah selesai, maka dia duduk relax dan dia kata bahawa jomlah kita borak-borak kosong. Kerana apa? Kita dah buat baik tadi. Ini sebagai satu pelajaran dalam hidup kita ini. Kalau dah buat baik, ikuti dengan kebaikan. Jangan kita kata, wah saya dah baca banyak Quran, kita sekarang ni boleh buat dosa. Kita boleh mengumpat, kita boleh buat perkara yang sia-sia, kerana ia akan mengganggu takwa yang sedang dibina. Dan salah satu daripada permata hidayah pada ayat 201, 202 bercakap tentang ada orang yang bercakap Rabbana atina fid dunya, berikan di dunia ini hasanah, tetapi tidak bercakap tentang akhirat, tak dapat apa-apa. Tetapi apa yang perlu kita minta daripada Allah? Kebaikan di dunia, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan, dan waqina adzabannar. Mengapa kena ada waqina adzabannar? Kita tidak mahu walau satu saat disentuh oleh api neraka kepada diri dan ahli keluarga kita, dan itulah orang yang benar-benar bertakwa. Daripada perkataan wiqayah, menjaga diri daripada segala mara bahaya dengan meminta bantuan daripada Allah.